pada tahun 1980, Bank Bumiputera Malaysia Berhad BBMB menerima bayaran RM50 juta sebulan daripada Petronas. Ia sebagai sebahagian daripada perjanjian meningkatkan tabungan bank berkenaan yang ditubuhkan khas untuk membantu Bumiputera. Agensi Perisikan Pusat Amerika Syarikat CIA mendakwa wujud bukti pembibitan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam skandal Bank Bumiputera atau Bumiputera Malaysia Finance Limited BMF semasa pentadbirannya. Skandal era 80-an itu menyebabkan $1 bilion Amerika atau ketika itu 2.29 bilion ringgit lesap. Pendedahan dibuat badan risikan itu melalui 13 juta dokumen yang telah diklasifikasi semula baru-baru ini. Harta bernilaian beratusan juta milik Carrion Group, di mana harta itu dibeli dengan menggunakan hasil pinjaman daripada Bank Bumiputera untuk Carrion Group, dan harta tersebut ditukar milik kepada nama Tun Daim. Malaysia pernah ada bank yang mempunyai aset terbesar di Asia, iaitu Bank Bumiputera Malaysia Berhad, dan di bawah Mahathir, bank itu bankrupt. Portal itu memetik intipati laporan 9 muka surat CIA bertajuk The Bank Bumiputera Scandal, More Trouble Ahead for Malaysia's Mahathir yang dikeluarkan pada 5 Mac 1985. Ketika itu, badan risik itu mendakwa wujud bukti yang kukuh menunjukkan skandal perbankan itu telah berlarutan ke pentadbiran Tun Dr. Mahathir. Ini kerana Bank Bumiputera yang dimiliki kerajaan turut berada di bawah pemantauan Kementerian Kewangan dan Bank Negara, dan tiada keputusan penting boleh dibuat tanpa pengetahuan dua pihak ini. Laporan CIA turut mendakwa adalah mustahil kerajaan tidak mengetahui bank berkenaan telah meningkatkan had pinjaman bagi operasi luar negaranya bagi membolehkan dana disalurkan ke Hong Kong. Ketika itu, Bank Bumiputera dan anak syarikatnya di Hong Kong didakwa telah mengeluarkan pinjaman bernilai berbilion ringgit kepada spekulator hartanah Hong Kong, termasuk The Carrion Investment Limited, Carrion Group. Laporan agensi itu turut menyentuh pembabitan ahli perniagaan Hong Kong, George Tan, yang dipercayai ada kaitan dengan Parti UMNO yang diterajui Tun Dr. Mahathir dan gabungan parti dominan dalam kerajaan ketika itu. CIA turut mendakwa ramai peniaga dan ahli perbankan percaya kerajaan telah menjadikan 6 individu sebagai kambing hitam dalam skandal ini untuk melindungi beberapa orang pegawai kanan kerajaan. Bekas Perdana Menteri itu sebelum ini menafikan pembabitannya dalam skandal itu dengan alasan wang yang hilang semasa era 80-an adalah milik bank dan bukan milik negara. Hasil daripada lawatan Cik Syafiq ke Cyprus di Pulau Caribbean pada tahun 80-an, Carrion Group telah membeli beberapa harta bernilai ratusan juta American dollar. Ratusan juta American dollar kini telah ditukar milik kepada nama Tun Daim. Beberapa harta bernilaian beratusan juta milik Carrion Group, di mana harta itu dibeli dengan menggunakan hasil pinjaman daripada Bank Bumiputera untuk Carrion Group, dan harta tersebut ditukar milik kepada nama Tun Daim. Tun Mahathir membina legasi daripada nak membela Melayu, akhirnya dia membela kroni. Dan itulah hasil 22 tahun yang beliau telah hasilkan, dan 22 tahun yang beliau hasilkan pada waktu itu. Apa sebenarnya sumber kekayaan Daim Zainuddin? Anak-anak Daim Zainuddin ni, Amin dan Amir, yang lahir tahun 1998 dan 1995. Ketika dilahirkan, mereka sudah pun menjadi shareholder kepada satu company yang terkemuka di Great Britain, yang anggaran kekayaan company tersebut 10 juta pound Great Britain. Nama company itu adalah Newton Invest and Finance Limited, BVI. Dan aku kata tadi, kekuatan dia, company tersebut harta dia 10 juta pound, dan saham dipegang oleh kedua-dua anak Daim Zainuddin.